Jadi tegak semua, kita baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, boleh duduk semua? Okey. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Okey, jom kita mula pelajaran kita, boleh? Okey, jom kita nak tulis satu benda. Okey, cuba tengok dekat depan ni ada gambar apa? Ada gambar apa? Cuba tengok. Ada gambar api, pandai. Lagi ada gambar apa? Pokok, betul. Lagi ada gambar apa? Kemah. Lagi? Tu je. Ada kayu. Oh, ada nampak kayu sikit dekat bawah sini. Okey. Sekarang ni, apa yang kita nak belajar hari ni? Cuba awak bayangkan awak dalam situasi dalam perkhemahan. Perkhemahan dekat hutan. Okey? Bila awak tengah berkhemah, tengah siap-siapkan khemah awak, tengah nak masak, tengah nak siapkan segala barang. Lepas awak rasa nak terkencing, awak rasa dah buang air besar. Tapi bila awak sedar, awak cari dekat tempat nak pergi buang air besar tu, tak ada air. Jadi apa yang awak kena buat? Apa yang awak kena buat ni? Selalu kita cuci najis kita bila kita beristinja, bila kita buang air besar, buang air kecil, kena air kan? Sekarang kita tak ada air. Apa yang kita nak buat? Jom kita tengok sini. Macam mana cara untuk kita bersihkan diri kita dari najis time tak ada air? Waktu tak ada air, macam mana? Jadi, apa alat-alat semula jadi yang ada di dalam hutan boleh digunakan pakai untuk sucikan najis? Inilah yang kita nak belajar hari ni. Boleh? Boleh tak? Okey. Boleh tak Ustazah tanya, awak rasa mengikut fikiran logik awak, apa yang awak rasa alat-alat yang boleh awak gunakan? Apa yang awak rasa awak patut buat bila awak nak buang air besar, nak buang air kecil dekat hutan yang tak ada air? Apa yang awak nak kena buat? Cari air. Tak, sekarang ni kalau tak ada air, kita nak buat macam mana? Nak cari apa? Cari tanah? Bukan. Nak cari apa? Batu. Okey, jom. Lepas ni saya akan terangkan macam mana kita nak atasi situasi macam ni tak ada air. Okey? Okey, sekarang ni lepas kita dalam situasi tadi, kita nak masuk pula. Apa dia pengertian istinja? Yang kita nak belajar hari ni adalah tajuk istinja. Istinja tu apa? Jom kita baca sama-sama. Ikut Ustazah boleh? Okey, tak apa, Ustazah baca dulu. Okey, semua orang dengar, fokus. Sebab lepas ni Ustazah nak tanya seorang-seorang. Apa dia maksud istinja? Yang betul awak faham ke tak? Awak nak tahu awak fokus ke tak? Okey, jom. Dengar Ustazah baca. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar
benda-benda kesan. Okey. Lepas tu seterusnya, hukum istinja. Hukum istinja tu apa? Hukum istinja tu adalah wajib. Wajib tu maksudnya apa? Mesti kena buat, mesti bersih. Okey, boleh ya? Okey, lepas ni lepas tu Ustazah baca, awak ikut. Ustazah baca, awak ikut. Lepas tu Ustazah akan tanya soalan. Awak faham ke tak apa maksud istinja? Okey, kita baca sama-sama boleh? Okey. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang keluar daripada kubur atau dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesan atau dengan kedua-duanya sekali. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, sekarang ni awak baca dengan kawan sebelah. Awak sembang dengan kawan sebelah, kawan sebelah awak sembang dengan awak. Maksud istinja. Okey, lepas tu Ustazah bagi masa 1 minit untuk bagi awak masa mengingat apa dia pengertian istinja. Lepas tu Ustazah akan mainkan 1 game. Boleh? Okey, Ustazah bagi 1 masa ya untuk awak ingat apa dia pengertian istinja. Boleh ke? Okey. Ustazah nak awak betul faham. Sebab kita kena faham yang awal-awal dulu. Sebab lepas tu kita akan masuk kepada benda yang lain pula. Okey. Okey, dekat depan ni ada roda impian. Jadi nama yang bertuah keluar kat sini, dia yang kena jawab soalan Ustazah. Boleh? Okey, Nur Humairah. Mana Nur Humairah? Awak. Okey, jawab. Apa dia pengertian istinja? Okey. Sudah tutup ya? Sudah tutup tau. Sudah tutup. Okey. Pada depan sudah tutup. Okey? Cuba baca. Istinja tu apa? Perbuatan, ya betul. Perbuatan menghilangkan najis. Yang keluar betul dari kubur dan dubur. Okey, betul. Lepas tu menggunakan apa? Menggunakan air. Okey, atau benda-benda kesan. Ya. Atau kedua-duanya sekali. Okey, betul. Pandai. Maksudnya dia fokus. Okey, seterusnya kita akan putar lagi roda impian kita. Siapa yang bertuah untuk jawab soalan Ustazah seterusnya? Okey, Anik Putra. Anik Putra, mana Anik Putra? Okey awak, Anik Putra. Dah sedia dah dengan soalan Ustazah? Okey, apa maksud istinja yang kita belajar hari ni? Boleh? Okey. Okey, boleh jawab sekarang. Okey, saya tutup ya. Okey, istinja. Perbuatan yang menghilangkan najis. Betul. Yang keluar dari kubur dan dubur. Okey, dengan menggunakan air atau benda-benda kesan. Ya, atau kedua-duanya sekali. Okey, pandai. Semua orang kalau fokus macam ni memang awak boleh jadi pelajar yang cemerlang. Okey. Seterusnya, saya nak tanya pula pada murid lain. Apa yang berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi? Siapa yang bertuah ni? Okey, Irfan Arsyad. Irfan Arsyad, saya nak tanya. Apakah hukum istinja yang kita belajar tadi? Irfan Arsyad,
istinja. Wajib. Pandai, okey? Hukum istinja adalah wajib. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengertian istinja. Ustazah harap semua orang boleh faham, semua orang boleh ingat. Kita akan masuk subtopik yang seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat-alat istinja. Okey, sebelum tu kita ulang balik apa maksud pengertian istinja. Okey? Okey, kita ulang balik. Jom kita ulang sama-sama dengan Ustazah. Istinja ialah perbuatan yang menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Okey. Tadi kita ulang balik pengertian istinja. Okey. Yang pertama kita nak guna alat untuk istinja, yang pertama mestilah air. Ataupun yang kedua kita guna benda-benda kesat. Okey. Apa maksud benda-benda kesat? Siapa tahu apa maksud benda-benda kesat? Macam mana? Apa dia benda-benda kesat yang kita boleh guna? Biasa kita guna air kan kat sekolah. Kalau tak ada, kalau kita nak buang air kecil ataupun air besar, kita guna air kat sekolah atau kat rumah. Tapi sekarang kat sekolah tak ada air. Air kena potong. Apa dia nak buat? Haziq tahu nak buat apa? Okey, jadi kita boleh guna benda-benda kesat. Okey, jom kita tengok apa yang Ustazah share tentang benda-benda kesat. Okey, yang pertama mestilah air dulu kan? Alat istinja kan? Okey, yang pertama mestilah air paip ataupun air mutlak. Okey, cuba tengok gambar kat sini. Ni gambar apa kelas? Amira jangan main. Okey, ni gambar apa? Ni gambar batu. Okey, batu. Sebut sama-sama dengan Ustazah. Batu. Okey. Okey, yang kedua, tisu. Sebut sama-sama. Tisu. Okey, bagus. Pandai. Haziq jangan main, Haziq. Okey, yang ketiga, daun kering. Okey, sebut sama-sama. Daun kering. Okey. Dan yang keempat adalah kulit kayu. Okey. Cuba tengok kat sini. Apa yang Ustazah bawa kat sini? Okey. Yang pertama, batu. Okey, batu Okey. Okey. Batu, apa syarat dia? Apa syarat kalau kita nak istinja guna batu? Okey, tak apa, yang ni Ustazah Ustazah akan terangkan secara ringkas dia syarat-syarat dia. Okey, batu mestilah ada 3 penjuru. Okey. Yang kedua, tisu. Okey. Cuba tengok kat sini. Ustazah ada bawa tisu. Okey. Haziq kenal tak ni apa? Amsyah, ni apa? Tisu. Tisu kat rumah tu boleh jadikan bahan istinja. Okey, seterusnya daun kering. Okey. Daun kering. Apa maksud daun kering? Nurin, apa maksud daun kering? Okey? Daun kering ni ialah daun yang dah kering dan gugur ke bawah. Okey, jadi daun kering ni kita boleh guna untuk beristinja. Okey, kulit kayu Ustazah lupa nak bawa. Okey? Okey. Okey. Jom kita ulang balik. Okey. Yang pertama tadi apa dia? Air paip. Okey, yang kedua batu. Okey, seterusnya tisu. Sebut sama-sama. Ustazah tak dengar suara. Sebut sama-sama. Tisu. Okey, daun kering. Pandai. Okey. Last kali apa dia? Kulit kayu. Okey. Siapa biasa guna benda-benda ni semua? Ada biasa guna? Rumah dia tak ada air, tapi dia tahu alat-alat ni boleh digunakan untuk istinja. Pandai. Haziq biasa guna? Siapa ajar? Okey, pandai. Bagus Mak Haziq. Okey, sebagai pengukuhan kita tengok
video yang Ustazah akan tayangkan, okey? Okey, jom kita tengok dari mula. Istinja. Kita ulang balik, okey? Awak pernah tak pergi berkemah? Mesti pernah kan kamu pergi berkemah? Tapi tiba-tiba saat awak buang air kecil, bekalan air dah habis. Oh tak, macam mana kita nak basuh? Bagaimana cara saya nak bersihkan air kecil ni? Di sini tidak ada air. Macam mana kita nak bersihkan dia? Ya, saya boleh beristinja dengan menggunakan bahan yang lain. Istinja? Istinja ni apa ya? Okey, bagi perhatian. Jangan main. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubur dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Okey, fokus. Fokus. Hukum beristinja. Ulang Hukum balik. beristinja ialah wajib. Alat-alat beristinja. Jom kita tengok alat-alat beristinja. Air mutlak. Okey, air mutlak. Okey, air paip kat rumah tu pun air mutlak, okey? Kulit kayu. Ni lah gambar kulit kayu. Okey, Ustazah lupa nak bawa hari ni. Batu yang kesat. Daun kering. Tisu. Kertas. Sila sebut alat-alat istinja. Kamu boleh gunakan batu, tisu, kulit kayu, daun kering, air mutlak dan juga kertas untuk menghilangkan najis. Pastikan alat-alat istinja tersebut kering, bersih dan mempunyai permukaan yang kasar. Bagaimana? Okey. Last kali kita cakap apa tadi? Pastikan alat-alat istinja tu mempunyai permukaan yang bersih, kesat dan apa dia satu lagi tadi? Dan kasar. Okey. Tadi kita belajar apa? Ulang balik alat-alat istinja. Okey? Hari ni Ustazah tengok. Okey, kita tengok. Ustazah nak uji sikit minda kamu semua. Okey? Ustazah akan pilih dan nanti nama yang keluar akan jawab apa itu alat-alat istinja. Okey? Kita main sikit hari ni. Kita main apa ni? Kita main apa ni? Dipanggil Wheel of Names ataupun roda impian lah kita panggil. Ustazah tekan ni nama yang kena jawab apa itu alat-alat istinja. Okey? Tengok yang pertama, siapa kena? Okey, Anas. Anas Syahadat. Anas, fokus Anas. Okey Anas, senaraikan kat Ustazah apa dia alat-alat istinja. Okey, bagi dua pun tak apa. Okey, apa dia Anas? Okey, apa dia? Batu. Okey, yang kedua kulit kayu. Okey, bagus Anas. Okey, seterusnya kita tengok siapa yang kena lagi. Okey, jom fokus. Jangan tidur, jangan main. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey, Mariam jawab. Okey, bagi 3. Tadi Anas dah bagi 2, Mariam bagi 3. Apa alat-alat istinja? Okey. Batu, okey lagi
lagi apa dia lagi? Kayu, kulit kayu. Okey, lagi, satu lagi. Kertas pandai. Okey. Kita tengok. Tadi Anas, Mariam. Kita tengok siapa lagi seorang lagi yang kena. Okey. Siapa? Is. Okey. Is, mana Is? Dah, Is pergi tandas pula. Okey. Kita pergi kat orang lain pula. Tengok orang lain. Okey, Nur Mariam. Okey, mana Nur Mariam? Okey, Mariam. Mariam senaraikan. 4. Okey, apa dia tadi? Batu. Lagi? Kulit kayu. Okey, lagi. Apa dia lagi? Daun kering pandai. Lagi? Last sekali apa dia? Last sekali apa dia? Kertas. Okey, pandai. Bagus semua. Jadi hari ni Ustazah tengok semua macam dah boleh. Dah boleh jawab. Apa itu alat-alat istinja? Jadi ilmu baru kamu hari ini apa dia? Alat-alat istinja. Jadi lepas ni kalau tak ada air, biasa kita guna air. Tapi kalau tak ada air, kita boleh guna benda-benda yang kesat. Yang telah kita belajar hari ni. Okey? Okey kelas? Okey, bagus semua. Okey. Okey kelas, semua pandang Ustazah. Ustazah nak semua tengok depan. Fokus pandang Ustazah. Apa yang Ustazah nak? Sambung daripada tadi kita dah belajar tentang pengertian, kita dah belajar tentang apa lagi? Alat-alat istinja. Sekarang Ustazah akan sambung tajuk subtopik cara-cara beristinja. Tadi kita dah tahu apa dia alat-alat dia. Sekarang kita nak tahu macam mana kita nak gunakan alat-alat tersebut. Tadi ada berapa alatnya? Yang pertama kita ada apa? Batu. Betul? Yang kedua kita ada daun kering. Yang ketiga kita ada apa dia? Tisu pandai. Dan yang keempat kita ada kulit kayu. Dan akhir sekali apa dia? Yang paling utama Ustazah bawakan air paip ataupun air mutlak. Bagus. Okey, sekarang Ustazah nak tunjuk, Ustazah nak bagi tahu cara-cara istinja yang boleh kita gunakan. Ada 3. Ada 3. Okey. Kita tengok. Cuba tengok depan. Pandang. Tengok slide Ustazah yang cantik, yang ceria ni. Pertama, cara istinja yang pertama. Jika kita gunakan air, cara beristinjanya adalah macam mana? Gunakan tangan kiri. Semua orang angkat tangan kiri. Ustazah nak tengok mana tangan kiri. Angkat. Buat macam ni. Buat macam Ustazah. Ini tangan kiri. Macam mana kita nak buat? Bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Ini kalau cara yang pertama, kita guna air. Kita guna air mutlak. Kita basuh depan sehingga kita yakini kita punya najis sudah bersih. Depan ataupun belakang. Sama ada kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Pandai. Okey. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Macam mana kita nak istinja? Cara yang kedua. Kalau kita gunakan benda-benda kesat. Yang tadi saya sebutkan ada 5 tu. Macam mana? Sapu kubul atau dubur dengan 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Faham tak maksud dia kat sini? Batu ni awak nampak kan batu? Contoh saya ambil contoh batu. Okey? Pertama kalau awak nak cuci, nak bersihkan, pertama awak calik awak punya contoh ni kan, awak punya ni awak calik, awak bersihkan. Dah sekali awak guna permukaan ni, awak guna pula permukaan lain sebanyak 3 kali. 3 permukaan yang berbeza. Pastikan batunya kering, jangan basah. Pastikan tisu tu kering, jangan basah. Kalau tisu pula, ambil permukaan 3 permukaan yang berbeza. Bukanlah awak dah kotor kat sini, awak guna lagi kat sini. Bersih tak? Semakin kotor. Pandai. Sini dah sekali awak buat, sini sekali, nanti dah guna 3 kali, buang. Ambil yang
ambil yang baru. Itu kalau guna tisu. Macam itulah juga kalau guna daun ataupun kulit kayu yang kering. Okey. Kita tengok cara yang terakhir, cara yang ketiga. Tadi saya kata ada 3 cara kan? Tengok cara yang ketiga. Jika menggunakan benda kesat dan air, macam mana? Kita kena guna benda kesat dulu. Kita ada benda kesat dulu, guna benda kesat dulu, kemudian barulah kita cuci lebih bersih lagi dengan air. Itu kalau kita ada air dan benda kesat. Tapi kalau tak ada air, guna benda kesat. Understand? Okey, faham, pandai. Sekarang kita ulang balik. Saya nak tanya balik. Macam mana caranya? Ada berapa tadi saya kata? Pandai. Ada 3. Yang pertama, menggunakan air. Yang kedua, pandai guna benda-benda kesat. Dan yang ketiga, guna kedua-duanya sekali. Okey, bagus. Ustazah kan rasa macam nak nyanyi lah. Nak ikut tak Ustazah? Bagus. Ustazah suka murid Ustazah yang bersemangat macam ni. Okey, tapi Ustazah tak nak Ustazah berdiri seorang-seorang. Ustazah nak semua berdiri ramai-ramai dengan Ustazah. Tegak-tegak. Ustazah tak nak ada yang macam ni. Ustazah tak nak. Berdiri. Okey, sedia. Ustazah buka. Nyanyi sama-sama dengan Ustazah. Lagu dia best. Okey, sedia ya. Okey. Buat macam Ustazah. Alat istinja ada 2. Yang pertama air mutlak, yang kedua benda kesat. Mari kita belajar istinja. Cara istinja ada 3. Sapu kubur tubuh dengan benda kesat, seperti contoh kain dan kertas, batu dan juga daun kering. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cara istinja berikutnya, sapu sebanyak 3 kali. Tiap sapuan menggunakan benda-benda kesat yang baharu. Alat istinja ada 2. Yang pertama air mutlak, yang kedua benda kesat. Mari kita belajar istinja. Bagus. Bersemangat. Ustazah suka sangat kelas ni. Hebat. Suka Ustazah. Okey, sekarang Ustazah rasa kita dah faham tentang cara-cara beristinja yang betul dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesat. Okey. Sekarang boleh tak kalau Ustazah nak soal sikit-sikit? Boleh ke? Boleh? Bagus. Ustazah suka sangat kumpulan ni. Dia bersemangat sangat. Bila kita bersemangat dalam kelas, kita akan dapat. Okey, tengok depan. Tengok Ustazah punya soalan ni. Kita jawab sama-sama. Okey. Yang pertama, boleh baca semua. Ustazah tahu kelas ni semua boleh baca. Ustazah tulis bumi je, tak payah jawi. Istinja ialah perbuatan menghilangkan apa? Diri, najis, sampah atau pasir. Warna apa? Merah. Pandai. Yang keluar daripada kumpulan tubuh. Tepuk tangan. Okey. Tengok yang kedua. Semasa istinja dibolehkan untuk menggunakan air atau benda licin, tajam, kesat, bulat. Apa dia? Apa dia Adam? Kesat. Pandai. Tepuk tangan untuk Adam. Okey. Tengok yang seterusnya. Pilih bahan yang boleh digunakan untuk beristinja. Tengok gambar yang pertama. Gambar botol kaca. Boleh ke? Tak boleh kan? Daun kering boleh? Okey, boleh. Lagi
Okey dah. Satu je dia nak. Okey. Seterusnya. Berikut adalah bahan yang dibolehkan untuk beristinja kecuali apa dia? Apa yang tak boleh? Gambar warna apa? Oren. Pandai. Anda mahu beristinja menggunakan tisu dan air. Terangkan cara anda beristinja dengan betul. Sapu kemaluan dengan air kemudian lap dengan tisu. Kedua, lap dan buang najis menggunakan tisu kemudian bilas menggunakan air. Yang mana satu? Pandai. Kita guna dulu benda kesat kemudian baru kita guna air. Okey, Ustazah rasa anak-anak Ustazah hari ni semua dah faham dah apa yang Ustazah nak sampaikan tentang tajuk kita hari ni iaitu istinja. Alhamdulillah, Ustazah harap anak-anak Ustazah hari ni semua dapat laksanakan bila kita ada air ataupun tak ada air, ke mana pun kita pergi, kita dapat. Jangan tahan pula, jangan tahan kencing, jangan tahan berak sebab tak ada air. Jangan risau, pergi je buang. Tapi tak ada caranya untuk kita bersihkan. Baiklah, setakat ni itu saja penyampaian Ustazah untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.